Vios Pari masuk lagi guys. Tahun 2023, mileage baru 33,000 sahaja. Okay, baru sampai ni, kereta pun tak basuh lagi tapi kemas. Plastik pun tak buka. Next service 40,000. Dalam dia kemas cantik. Okay, yang ni siapa nak buat full loan, standby lah, bulanan lebih kurang 900 lebih. Boleh ikat 9 tahun dengan bank. So boleh tengok berapa kotor lagi, sebab kita tak cuci lagi, baru sampai semalam. Pagi ni baru saya free untuk buat video, insyaAllah. Siapa yang tengok kereta, saya jamin tak ada kesan aksiden, tak ada kesan banjir langsung, tip-top condition lagi. Siapa yang berminat boleh contact dengan saya. Ini customer jual sebab ada masalah kewangan, so tak perlu risau, kereta dijamin sangat-sangat menarik lagi. So kalau kau tengok interior dia semua kemas lagi. Seat dia pun tak ada koyak langsung. Okay, function dia banyak sebab dia datang dengan pedal shift, dia ada auto cruise. Okay, lepas tu dia punya brake pun pakai elektrik, pakai push start button, kamera semua ada, jangan risau. 360 kamera, reverse kamera semua ada. Dashcam pun dia bagi sekali yang ni. Memang original kilang bukan kita orang tambah, bukan daripada owner tambah. Memang daripada kilang punya spek sebab dia G spek. Okay, second row dia pun kemas, ada cup holder lagi, kemas cantik betul. Okay, seat semua cantik, ada aircon blower juga bahagian belakang. Ada port charger sekali. Okay, bonnet luas. Ni nak bawa keluarga memang puas hati sebab bonnet yang besar. Tayar spare semua ada. Boleh tengok tak ada langsung kesan aksiden dekat bahagian belakang ni. Okay, ni yang saya cakap dalam video saya, kena cantik untuk pastikan dia bebas daripada major aksiden. So kalau kau nak dapatkan lebih info, nak saya buat kiraan apa-apa semua, isi borang biru dekat bawah. Nanti kita jumpa dalam DM. Okay, so bye guys, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.